sebut Tuan Putri, lagi sebut bunyian orang halui. Mereka duk harap benda tu ada kat situ, dengar dah mereka duk apa bersyair dah. Dengar dah mereka duk nyanyi-nyanyi dah. Yang main benda lain dah. Masa tu mereka pelik dah. Angin tak ada pun sekeliling. Unggun api mereka ni, api duk main dah. Kiri kanan, kiri kanan. Rupanya ada benda main mereka. Tak tahu dia main pada mana, bunyi apa pun tak kan. Tak dengar bunyi berjalan. Ada dekat mereka. Nenek kebayan. Itulah dengan cahaya unggun api tu, boleh nampak jelas dah. Dengan bongkoknya, rambut panjang, kuku punya panjang ni. Muka dia kerepot dia beh. Nenek kebayan tu bersuara dah. Anak-anak ni macam ada hajat lah main ke sini. Bagi tahulah. Cara cakap macam seorang orang tua kan. Masa tu yang Saleh, Tok Wan, kawan seorang lagi, dia pada cuit-cuit biar. Weh, jangan layan. Ni setan ni, ni setan ni. Dia diam dah. Mereka kalau boleh nak halau orang tua ni. Sebab dia tahu, ni bukan gaya bunyian ni. Apa yang